merupakan seorang murid tingkatan 2 yang baik tetapi pendiam dan lebih suka duduk sendirian berbanding kawan yang lain. Lepas raya nanti ada minta desa, korang masuk tak? Aiman mesti nak masuk, dia kan itu sekolah. Kan Aiman? Kenapa di luar Ramadan ni Korang dah beli baju raya ke? Aku baru je pergi kerja semalam tapi sas banyak habis lah. Baju aku dah siap dah. Tahun ni kita orang pakai tema warna biru muda. Korang pakai tema warna apa? Keluarga aku tak buat tema sangat, janjian baju baru. Kuih raya korang dah beli ke? Mak aku dah start buat dah. Tak nanas, konflik, semua favourite aku. Selalunya malam raya baru aku buat. Kalau tak, asyik habis ni. Baik, okey. Cikgu nak tanya, siapa yang dah beli baju raya? Baik, jawab teman-teman. Apa yang kan? Tak ada apa-apa lah. Jom pergi dewan, nanti cikgu tunggu. Jom! Kejap. Korang pergi aja dulu, saya dah hal sikit. Okey. Ramadan, boleh saya cakap sekejap? Saya perasan awak selalu termendung dan duduk sorang-sorang. Ada yang mengganggu fikiran ke? Bye-bye man. Saya cuma terfikir tentang hari raya nanti. Oh, raya? Apa yang awak fikirkan? Saya tengok kawan-kawan saya bercerita pasal baju raya baru, kuih raya dan suasana beraya yang meriah. Tapi keluarga saya mungkin tak dapat sediakan semua itu tahun ini. Saya faham Ramadan. Kadang-kadang kita rasa teringin tetapi situasi tidak mengizinkan. Namun, raya bukan hanya tentang baju baru dan juadah istimewa. Ia tentang kebersamaan dan kebahagiaan bersama keluarga. Ya Iman, tapi saya teringin sangat nak rasa suasana macam kawan-kawan saya cerita. Aku kena buat sesuatu ni. Dia masuk kelas. Jangan, cikgu izin je nak marah. Ramadan, Ya cikgu. lepas rehat nanti jumpa cikgu boleh? Okey cikgu. Sekejap. Asal cikgu nak jumpa dengan kau ni? Tak lah. So ni. Habislah kau. Kenapa cikgu nak jumpa Alangkah indahnya kehidupan ini jika saling menyayangi. Kita hulurkan persahabatan dengan niat yang suci. Kerana setiap senyuman adalah hadiah yang tidak ternilai. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada Unit Bimbingan dan Kaunseling dan Pembimbing Rakan Sebaya 2025.